Hai, Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Life with You Muslah. Kembali semula dalam rancangan kisah seram pada malam ini. Kisah seram kali ini yang aku nak sampaikan ada dua kisah macam biasa. And before we begin this story, aku nak bagi tahu korang yang kalau korang ada experience cerita seram ataupun ada kisah seram yang korang nak share dekat aku, korang boleh DM IG aku @Mr. Muslah. And kalau kisah seram korang tu interesting and seram, aku akan pamerkan dekat YouTube ni. Right? And aku akan bagi credits lah, of course. Okay, so jom kita baca dua kisah seram and kita rating sama-sama at the end of this video. Alright, so without further ado, let's get right into it. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jom kita mulakan kisah yang pertama. Kisah yang pertama tajuk dia Susuk. Okay, Susuk. Maya berumur 34 tahun ketika dia pertama kali mengambil susuk. Astaghfirullahalazim. By the way, for those of you yang tak tahu susuk ni apa, susuk ni basically ilmu hitam yang kita ambil, kita cocok dekat muka supaya nak nampak lagi handsome atau lagi cantik. Kebanyakannya yang pakai perempuan lah. Perempuan pakai sebab nak nampak cantik. Tapi haram ya guys, ni dosa besar, syirik. Okay. Bukan kerana mahu cantik, dia cuma mahu menyelamatkan perniagaannya. Satu lagi, susuk ni dia bukan sekadar cantik, boleh menampakkan muka kita cantik saja, tapi dia boleh attract orang ataupun buat orang lembut hati bila tengok kita ataupun buat orang tunduk dekat kita. Kalau lelaki pakai, boleh jadi bos ke apa ke tunduk dekat kita. Tak silap aku, susuk ni pun boleh pakai untuk jadi kuat. Untuk lelaki. Tak silap aku lah. Okay. Dia cuma mahu menyelamatkan perniagaannya. Selepas memakai susuk itu, wajahnya berubah. Kulit semakin licin, pelanggan semakin ramai. Orang yang melihatnya susah mengalihkan pandangan. Tapi bomoh yang memasangnya memberi satu amaran. Okay. Apa amarannya? Jangan sesekali biarkan sesiapa menyentuh wajah kamu ketika kamu sedang tidur. Waktu tidur tak boleh bagi orang sentuh. Susah ni macam tu. Kalau kita tidur kita tak sedar, lepas tu suami kita sentuh, macam mana? Kan? Time kita tidur, suami kita cium time tidur macam mana? Maya ketawa. Dia fikir itu cuma pantang biasa. Maya ni pun, umur 34 tahun pun bodoh. Pada mulanya, semuanya sempurna. Walaupun usianya meningkat, wajahnya tidak berubah. 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun, tetap sama. Orang mula bertanya rahsianya. Tanya rahsianya, Maya cuma tersenyum. Tetapi setiap malam, tepat jam 3.03 pagi, dia akan terjaga kerana terasa seperti ada seseorang mengusap pipinya. Perlahan, dari dahi turun ke dagu. Dia terjaga setiap malam ke benda ni berlaku? Okay. Suatu malam, Maya membuka mata, biliknya gelap. Dia terasa jari seseorang menyentuh pipinya. Okay. Dia cuba bergerak, tidak boleh. Kemudian dia terdengar suara perempuan berbisik betul-betul di telinganya. Cantiknya. Seramnya. Maya cuba menjerit. Suara itu menyambung. Aku nak muka ini. Kemudian semuanya berhenti. Apa jadi? Keesokan pagi, Maya melihat sesuatu pada cermin. Ada satu garisan hitam kecil di bawah kulit pipinya. Seperti benang. Dia cuba mencucuknya. Sakitnya sampai menusuk kepala. Dia pergi mencari bomoh. Lelaki tua itu hanya memandang wajahnya. Kemudian wajahnya berubah. Berapa lama kau dah pakai? Hampir 10 tahun. Bomoh itu menggeleng. Sepatutnya susuk tu dah keluar sendiri. Maya bertanya. Kalau tak, bomoh tu menjawab perlahan. Ia akan cari pemilik baru. So maksudnya susuk ni kita kena
Bila pakai tu kena keluar balik dia pakai baru, top up baru. Betul ke? Aku tak tahu, aku tak pernah pakai susuk. Maya mula mengalami perkara pelik. Cermin rumahnya selalu berkabus walaupun penghawa dingin dipasang. Dalam pantulan, kadang-kadang wajahnya kelihatan lebih tua. Kadang-kadang ada wajah perempuan lain muncul di belakang bahunya. Wajah itu sama setiap kali. Seorang wanita tua dengan mulut dijahit. Creepynya, wanita tua mulut dijahit. Dan setiap kali Maya berpaling, tiada siapa. Damn. Bukan pantang larang kalau pakai susuk tak boleh tengok cermin ke? Tak silap aku lah. Itu pantang larang kalau pakai susuk. Suatu malam, Maya balik lewat. Ketika membuka pintu rumah, dia terdengar suara seseorang sedang menyanyi dari bilik tidurnya. Bapak creepy! Lagu yang biasa dinyanyikan oleh ibunya ketika kecil. Ibunya sudah meninggal dunia bertahun-tahun lalu. Maya perlahan-lahan masuk. Di hadapan cermin, seorang wanita sedang berdiri. Rambut panjang, tubuh kurus, membelakanginya. Maya bertanya, "Siapa kau?" Wanita itu menjawab tanpa berpaling, "Aku datang ambil apa yang kau pinjam." Basically benda tu nak ambil balik susuk lah. Susuk yang ada dekat Maya. Maya menjerit dan berlari keluar. Dia terus mencari bomoh tersebut. Tetapi rumah bomoh tu kosong. Bomoh tu lari siut. Masam punya bomoh. Jiran memberitahu lelaki tua itu telah meninggal dunia. Dah meninggal dunia. Sumpah, ni typical cerita hantu tu. Selalu macam ni. Lelaki tua tu telah meninggal dunia 3 tahun lalu. Maya mula panik. Dia pulang ke rumah. Kemudian dia teringat satu perkara. Bomoh itu pernah memberitahunya. Susuk tak pernah beri kecantikan percuma. Maya memandang cermin, wajahnya masih cantik. Tetapi pantulan di cermin tersenyum tanpa dia tersenyum. Tersenyum tanpa dia tersenyum? Malam itu, Maya... macam mana dia boleh tengok cermin? Bukan tak boleh ke tengok cermin kalau pakai susuk? Malam tu, Maya nekat membuang susuk tersebut. Dia nak buang susuk tersebut. Tak silap aku pernah nampak video lah. Aku pernah nampak video orang cabut susuk. And as soon as dia cabut susuk, terus nampak kedut muka dia. Terus jadi hodoh. Dia mengambil pisau kecil. Susah ke nak cabut? Mencucuk garisan hitam di pipinya. Siapa macam tu Ambil pisau kecil, lepas tu cucuk pipi. Kemudian menariknya. Satu jarum emas keluar. Kemudian satu lagi. Kemudian satu lagi. 7 batang. Ambil kau, 7 batang ada dekat pipi dia, guys. Macam mana dia buat skincare hari-hari? Tak sakit ke? Gosok-gosok ada 7 jarum dalam pipi. Why nah? Maya menangis kesakitan. Dia menyangka semuanya sudah berakhir. Tetapi ketika dia melihat cermin, garisan hitam tu masih ada. Malah semakin banyak. Maya berlari ke bilik air, dia mencuci muka. Kemudian terdengar suara dari belakang. "Kau tak boleh buang aku." Maya terpaling. Wanita tua itu berdiri di pintu. Kali ini wajahnya jelas. Maya mengenalinya. Itu ialah dirinya sendiri. Oh my god. Itu ialah dirinya sendiri versi Maya yang sudah tua. Dia nampak nenek tua yang selalu kacau dia. Dia ingatkan itu siapa? Rupanya itu diri dia sendiri versi yang dah tua. Oh my god. Kulit berkedut, mata kosong, mulut dijahit. Ambil kau. Wanita itu mengangkat tangan. Di jarinya terdapat sebatang jarum emas. Dia berkata, "Susuk itu bukan buat kau cantik. Ia buat kau berhenti tua." Sebenarnya Maya ni dah tua lah kiranya. Oh my god. Maya menangis. Sekarang baru kau nak nangis Jadi, apa yang berlaku pada umur aku? Wanita tua itu tersenyum. Kemudian dia membuka mulut yang dijahit. Macam mana perempuan tua tu boleh bercakap kalau mulut dia kena jahit? Aku tak faham lah cerita ni. Kemudian dia cabut mulutnya yang dia jahit di dalamnya. Terdapat puluhan batang jarum emas dijahit kat mulut. Ada berpuluhan batang
kau tak berhenti tua. Kau cuma pindahkan umur kau kepada orang lain. Oh, ya ke? Macam tu Oh, itu cara susuk ni, susuk ini berkesan. Oh, basically dia pindahkan dia punya umur tua tu dekat orang lain. Kau cuma pindahkan umur kau kepada orang lain. Maya memandang cermin. Tiba-tiba dia nampak wajah semua wanita yang pernah memuji kecantikannya selama bertahun-tahun. Oh, seorang demi seorang, wajah mereka menjadi tua. Rambut memutih, kulit berkedut. Oh, so basically, sepanjang dia pakai susuk, semua perempuan yang pernah puji dia, cantiknya kau ni, cantiknya. End up jadi makin tua. Sebab umur yang perempuan pakai susuk tu pindah dekat perempuan-perempuan yang puji dia cantik. Oh, macam tu Oh, so ni kena jadi pengajaran je dekat perempuan-perempuan semua. Perempuan-perempuan semua jangan senang-senang puji perempuan tu cantik. Bahaya. Lagi-lagi kalau kau baru kenal dia. Jangan terus puji dia cantik. Takut mana tahu dia pakai susuk, lepas tu end up engkau pula jadi mangsa kan. So, unless kalau perempuan tu kawan rapat kau lah, dan ya kau boleh puji. Tapi kalau dia bukan kawan rapat, jangan senang-senang puji. Okay, faham? Mereka menjerit dalam pantulan dan Maya sedar setiap kali dia nampak semakin muda, ada seseorang di luar sana yang mengambil usia yang sepatutnya menjadi miliknya. Tetapi ada satu masalah. Susuk itu sudah mula kehabisan pemilik umur. Oh, sebab itulah wanita tua dalam cermin datang. Dia bukan mahu membunuh Maya, dia mahu mengambil wajah Maya. Oh. Keesokan paginya, orang ramai menemui seorang wanita tua terbaring di rumah Maya. Wajahnya berkedut, rambutnya putih. Tetapi pada meja solek terdapat sekeping gambar Maya ketika berusia 34 tahun. Cantik, muda, senyumannya sempurna. Di belakang gambar tertulis pemilik baru Maya. Dan sejak hari itu seorang wanita cantik mula muncul di bandar tersebut. Tiada siapa tahu umurnya, tiada siapa tahu dari mana dia datang, cuma ada satu perkara pelik. Setiap kali seorang memuji wajahnya, dia akan tersenyum dan bertanya, nak nampak muda juga? Wow. Creepy cerita ni. Aku bagi 10 out of 10 lah. Seram, creepy, intense, plot twist pun. Sumpah plot twist dia aku tak expect yang perempuan tu sebenarnya diri dia sendiri. And aku tak expect langsung yang kalau kau puji perempuan yang pakai susuk, end up dia punya umur tu akan pindah dekat diri kau. Wow, macam tu Damn, aku harap kita semua dapat pengajaran lah dalam cerita ni. Aish. Okay, story yang kedua. Kisah seterusnya. Aku nak ceritakan satu kisah yang berlaku pada seseorang lelaki bernama Hafiz. Dia tinggal seseorang diri di sebuah rumah sewa kecil berhampiran kawasan kampung yang agak jauh dari bandar. Okay, kita stop dekat sini jap. Jom kita proses cerita ni sama-sama guys. Engkau duduk sorang-sorang dekat rumah sewa. Lepas tu engkau duduk dekat kawasan kampung. Apa kebang? Kalau kau duduk sorang-sorang, kalau kau duduk rumah sewa dekat tempat kampung, at least panggil lah housemate ke, ajaklah siapa jadi housemate ke. Ataupun kalau kau nak duduk sorang-sorang kat rumah sewa, janganlah duduk kat tempat perkampungan, duduklah kat tempat bandar supaya tak seram kan. Aku tak faham lah orang zaman sekarang ni. Hafiz sebenarnya bukan orang yang percaya pada benda-benda mistik. Patutlah dia berani duduk rumah sewa dekat tempat kampung sebab dia tak percaya benda-benda mistik. Wujud lagi orang-orang yang macam ni yang tak percaya benda-benda mistik ni. It's 2026 bro, come on. Bagi dia, hantu, saka, penunggu dan sebagainya hanyalah cerita orang tua untuk menakutkan budak-budak. Oh my god. Dia ni umur berapa? Macam mindset orang tua je dia ni. Satu malam, selepas pulang kerja, Hafiz terlalu lapar. Jam di telefonnya menunjukkan 1.17 pagi. Okay. Dia membuka peti sejuk, kosong.
Kemudian dia teringat tentang sebuah gerai makan lama di hujung kampung. Gerai itu pelik kerana masih beroperasi walaupun kebanyakan kedai di kawasan tersebut sudah tutup selepas tengah malam. Okey. Hafiz mengambil motosikal lalu pergi ke sana. Sampai saja dia nampak seorang wanita tua duduk di belakang kaunter. Sudah. Aku dah start rasa tak sedap hati dah ni. Nasib satu, kata Hafiz. Wanita itu hanya mengangguk. Tidak lama kemudian, dia menghidangkan sepinggan nasi putih bersama ayam masak merah. Okey. Namun ada sesuatu yang pelik. Okey, Hafiz langsung tidak nampak wanita itu memasak. Sudah. Jangan makan. Dia makan juga. Sedap. Aku baru kata jangan makan. Ya Allah. Terlalu sedap. Sampai dia habiskan semuanya. Sebelum pergi, Hafiz bertanya, berapa makcik? Wanita tu tersenyum. Tak payah bayar. Sudah. Hafiz ketawa kecil. Betul ke? Wanita itu mengangguk. Tapi esok datang lagi. Hafiz menganggapnya sebagai gurauan. Dia pulang. Malam tu dia tidur seperti biasa. Namun tepat pukul 3.33 pagi, Hafiz terjaga. Perutnya berbunyi. Lapar. Lapar balik. Walaupun dah makan tadi. Dia bangun dan menuju ke dapur. Tetapi sebelum sempat membuka peti sejuk, dia terhidu bau ayam masak merah. Bau yang sama seperti makan di gerai tadi. Hafiz perlahan menoleh ke meja makan. Di atas meja ada sepinggan nasi putih dengan ayam masak merah. Magically, tiba-tiba ada kat atas pinggan. Astaghfirullahalazim. Padahal dia pasti meja itu kosong sebelum tidur. Dan yang paling menakutkan, di sebuah pinggan itu terdapat sekeping kertas kecil. Tulisan di atasnya hanya 4 perkataan. Habiskan sebelum subuh. Bodohlah Hafiz ni. Hafiz berdiri kaku. Kemudian terdengar bunyi sesuatu dari luar rumah. Tok, 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 tok. 3 ketukan di pintu. Hafiz tidak bergerak. Ketukan itu datang lagi. Tok, tok, tok. Kemudian suara seorang wanita tua kedengaran dari luar. Hafiz. Sudah. Hafiz terus pucat. Dan dia tidak pernah memberitahu wanita di gerai itu namanya. Suara itu berbisik perlahan. Jangan biarkan makanan itu sejuk. Dah, habis dah. The end. So, itulah kisahnya. Wow. Tergantung cerita dia tergantung ya. Okay lah. So, rating cerita ni aku bagi 9 out of 10 lah. Boleh tahan creepy lah. Dia punya plot dia kurang sikit sebab tu aku bagi 9 per 10. And dia tergantung, But for a short story, boleh tahan. Bagus lah. So, 9 out of 10 untuk video hari ni. So, itu sahaja untuk video hari ni guys. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoy. Don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel. I'll see you guys next time. Bye. Assalamualaikum.